Kami tidak mahu perihal peribadi Tan Sri akan menjadi sebahagian liability party yang akan mendesak rakyat untuk menolak Bersatu dan Perikatan Nasional secara keseluruhannya. Seperti baru-baru ini kecoh dalam Dewan Rakyat hal berkenaan anak menantu Tan Sri yang hilang dijaja serata Dewan sehingga menjadi bahan sindiran di dalam dan di luar Dewan. Apakah yang kami mahu pertahankan? Bagaimana kami perlu pertahankan? Tan Sri adalah Presiden Bersatu dan ini memberikan kesan dan imej yang tidak baik buat Bersatu dan Perikatan Nasional selaku parti Melayu yang dominan buat masa ini. Jadi sebagai penutup, saya mewakili rakan-rakan yang hadir pada hari ini menggesa Tan Sri Presiden menggunakan dalam tempoh beberapa minggu akhir tahun 2025 ini untuk bermuasabah diri dan meletakkan wadah perjuangan parti melebihi daripada apa-apa agenda lain. Yang Berhormat Tan Sri Presiden boleh menjadi cerminan pemimpin yang berjiwa besar dengan mengundurkan diri secara terhormat. Kami amat yakin bahawa Tan Sri Presiden sayangkan parti Bersatu ini seperti mana kami juga sayangkan parti ini, dan jika sayang maka lepaskanlah parti ini untuk diwarisi oleh generasi seterusnya agar kami semua dapat bersatu padu memperjuangkan kejayaan bagi Bersatu dan meneruskan kelestarian dan perjuangan Tan Sri sebagai Presiden pengasas. Sekian, terima kasih bagi pihak